Saya nak recommend kamera ni untuk siapa-siapa je yang nak set up live guna kamera. Sebab dari certain aspect, saya boleh katakan yang kamera ni better tau daripada kita buat live guna mirrorless camera. So ini adalah kamera Venus Live Air daripada Holyland, 4K live streaming camera. Walaupun kamera ni lebih khas untuk buat live, tapi dia still ada capability untuk shoot content macam ni, macam yang saya tengah buat ni. Sebab dekat belakang ni kita ada port audio jack untuk connect audio, mikrofon lah. Dan kita ada juga port Type-C untuk connectkan kepada mic yang menggunakan receiver Type-C. So dekat sini kita ada button record. Dan untuk storage, kita boleh masukkan SD card dekat sini. So just nak bagi tahu yang tu dulu, sebabnya walaupun kamera ni khas untuk live, tapi still ada capability untuk shoot content. So dalam kotak kita akan dapat power adapter. So dekat sini maksudnya kita tak menggunakan bateri, kita menggunakan direct power. Kabel USB untuk connectkan kamera ni kepada PC dan kamera ni sendiri. Dan kalau kita tengok dekat belakang ni, kita ada power button untuk turn on ataupun turn off kita punya kamera, dan kita ada HDMI out. Lepas tu kita ada LAN port untuk connectkan internet. Actually tak perlu buat apa, tapi kenapa dia buat macam ni? Sebab kamera ni boleh buat live straight daripada kamera ni tau. Maksudnya tak perlu connect kepada PC pun tak apa. Dan dekat sini kita ada power input kita, dan satu lagi port Type-C adalah untuk kita connect kabel USB untuk connect kepada PC. So boleh connect straight kepada PC tanpa menggunakan capture card. Dan untuk dia punya screen ni pula, kita boleh flipkan dia punya screen, dan screen dia ni korang boleh touch. So nak control kamera ni, kita just boleh touch screen je. Dan untuk kamera ni kita ada apps dia juga tau. So dari sini kita boleh tengok visual kita, dan kita boleh control juga setting kamera ni. Okay, contohlah saya demo sikit, saya nak cuba control kamera ni menggunakan smartphone je. Sekarang ni saya tengah zoom in tau. Kita boleh monitor daripada phone je. Nak tukar setting pun boleh daripada sini. So katakanlah sekarang ni saya nak zoom out. So saya tekan 1x. So kalau 3x betul-betul rapat ni. So 2 lah better sikit. Okay, dekat body kamera ni pula, dekat sini kita ada cold shoe untuk kita mountkan any accessory yang kita nak guna, dan kita ada juga screw thread untuk kita pasangkan pada tripod. So untuk screw thread ni kita ada dua side tau. Belah sini ada, belah sini pun ada juga. So kalau nak set up secara melintang, just set up macam ni. Kalau nak set up secara menegak, just pasangkan belah sini. Dan kalau nak test autofocus dia, jom kita try kat sini. Nice kan? So bila saya kata kamera ni sebenarnya better daripada mirrorless camera untuk buat live dari certain aspect, kena faham macam ni. Yang pertama sekali, harga dia lebih murah, dan cara connection lebih mudah. Tak perlu beli capture card yang mahal pun still boleh dapat output 4K. Kalau kamera mirrorless, kita beli capture card yang murah, kita tak dapat 4K tau. Dan cara nak operate kamera ni sangat-sangat mudah. Even orang yang tak pernah sentuh kamera pun boleh faham macam mana nak guna. Kalau mirrorless camera, saya tahu ramai kat luar sana yang tak tahu pun nak tekan apa, selain daripada basic-basic setting lah. So kalau korang minat, boleh cuba search Holyland Venus Live Air, ataupun saya boleh sediakan link je.